Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat soto masak singgang ala Thai. Rasa dia ala-ala tom yam putih. Kuah dia light saja dan kalau kita makan dengan ikan goreng memang sangat sedap. Okey, ini dia bahan-bahan kita perlukan untuk masak soto masak singgang. Kita gunakan 1 labu bawang holland, 3 helai daun limau purut, 1 batang serai yang telah pun diketuk, 1 akar ketumbar, kita guna sekali batang dia yang keras tu. Lepas tu masukkan 1 ulas bawang putih dan juga masukkan air secukupnya. Air ni terpulang kita nak kuah dia sebanyak mana. Saya guna lebih kurang setengah periuk ataupun lebih kurang 1 liter. Seterusnya masukkan garam secukup rasa dan juga 1 sudu besar sos ikan. Kalau suka boleh juga masukkan Ajinomoto. Kita biarkan kuah mendidih. Lepas tu kita masukkan sotong. Saya guna 15 ekor sotong. Sotong ni kalau nak potong pun boleh, nak masuk sekor-sekor macam ni pun boleh. Lepas tu kita kacau-kacau dia sekejap. Masak sotong ni tak boleh terlalu lama, nanti sotong akan liat ataupun keras. Lepas tu kita masukkan bahan aksesori dia. Saya guna 2 biji tomato telah pun dibelah 4. Masukkan juga cili padi. Saya guna cili padi merah dan juga hijau. Yang hijau tu saya potong sikit untuk bagi rasa pedas. Lepas tu kita perah jus limau nipis. Resepi ni kita tak guna asam keping, tapi ejen pemasam dia ialah jus limau nipis. Lepas tu kita kacau-kacau supaya limau nipis tadi tu sebati dengan kuah. Akhir sekali kita masuk hiasan dia, itu irisan daun ketumbar. Yang ni bukan saja hiasan tapi dia juga boleh membangkitkan aroma soto masak singgang. Rasa dia lebih kurang macam tom yam putih. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba.